Cik Zamir, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau aku salah sebut. Sebenarnya dia tulis AS. Assalamualaikum WW. Waalaikumsalam. Lens ni pernah jatuh dan dihantar repair. Sebab tu zoom tak smooth, sekat-sekat. So maksudnya lens ni dah jatuh. Dia pernah hantar repair tapi bukan hantar aku lah kan. Nombor 2, lens kena fungus dan lain-lain. Apa maksud dia fungus dan lain-lain? Dan saya pernah cuba buka belakang lens. Ni aku kurang suka. Sebab apa? Lens ni bukan murah kan. Salah buka babai. Tapi tak jadi proses lebih jauh. Mungkin dia baru buka sikit. Wallahualam. Bila cuba pasang balik ada benda yang tak betul. Dia tak beritahu pun kat aku. Okay? Aperture dia stuck. Minta jasa bank tuan untuk servis dan baiki. Okey. Terima kasih. Apa yang aku boleh cakap sini? Bila kita pandai-pandai buka sendiri. Ingat betul ya. Bila kita pandai-pandai buka sendiri dan kita cuba pasang balik salah, aperture Nikon hampir mustahil untuk rosak. Ulama. Tapi disebabkan kita salah buat, silap-silap dia boleh rosak terus. Takat tu aku beritahu. So far setakat ni, bila aku tengok di sini, ada kemungkinan besar lens dia tak berfungsi dah. Disebabkan, dekat sini stuck ni. Hang tak boleh pusing. Kalau aku unlock pun, dia salah buat. So, tak boleh gerak. Yang ni AFS. Okay? Oh sorry. Betul? AFS. AFS tapi dia ada perkataan huruf D. So, dia ada aperture ring. Bila aperture ring sepatutnya boleh bergerak. Bila tak boleh bergerak, so dia punya aperture goodbye kan. Aperture dia not working. Bahagian depan dibuka dengan kasar, meninggalkan kesan yang tak enak. Lens ni made in Japan. Okay. Kenapa dia dipanggil The Beast? Okay. Sebelum kewujudan 2470, yang ni wujud dulu 2870 f2.8 made in Japan, The Beast sebab dia besar. Gambar dia kau sharp, gambar dia kau lawa. Lens baru ada nano coating apa semua. Ni tak ada nano coating, tak ada perkataan nano coating pun. Kalau tengok dalam diagram pun tak ada nano coating. Tapi gambar dia, kalau hang bagi pilihan aku di antara 2470 yang ada VR dengan tak ada VR dengan dia ni, okey, kalau condition 10-10, aku lebih memilih dia ni. Gambar ni gila-gila sharp, gila-gila lawa. Okey, dia besar, dia gemuk, sebab tu orang panggil dia The Beast. Dia berat dan gambar dia super duper padu. Okey. Selepas dia barulah 2470. Pegang dia pun sangat-sangat solid. Tapi sayanglah bila owner dia try buka ni kan. Second hand market dia berapa? Baru dah tak wujud. Okey, second hand market dia dengan sini betul. Sebenarnya hampa boleh main harga. Tapi tak ramai geng fotografi nak main harga sangat. Macam barang aku minta maaf. Kalau orang minta barang aku, memang aku jaga harga barang. Sebab apa? Aku tak jual, tak rugi. Okey, aku jual, aku tak untung mana pun. Okey, siapa-siapa nak barang rare, apa boleh cari aku. Tapi abang kata saya siap. Harga aku memang tepat. Okey, cuma orang kata aku mana pun harga aku tak, setakat ni tak melebihi harga baru lagi lah kan. Okey. Yang ni, tak mana tadi tersembang. Tengok okey, second hand value dia di antara 2,000 ke 5,000. Okey, 2,000 ke 5,000. Kalau bawah 2,000 tu jackpot dan biasanya mesti ada masalah apa semua. Macam mana nak cek masalah? Hampa tengok video-video yang aku sebelum ni dah banyak aku share macam mana cara hampa nak tengok masalah lens apa semua dan sebagainya kan. Misalnya ni memang masalah lah, sayanglah. Okey, yang ni bukan ketat-ketat sikit, ada ketat banyak, tak smooth tapi masih function. Okey. Masih function sama macam 2470. Bila 2470 hang zoom dia bergerak, yang ni pun sama dia bergerak. Siapa yang ada lens ni simpan dulu. Nak jual jangan jual harga murah. Dekat tu je aku boleh kata. Okey. So far fungus dalam ni dia tak guna langsung apa. Hang tak payah teropong pun penuh daripada depan sampai ke belakang, dia dah tak jernih. Sepatutnya dia jernih, ni tak jernih. Okey. Sangat-sangat teruk, worst gila. Okey. Fungus kita cuci insya-Allah keluar. Case for cuci insya-Allah memang takkan keluar. Okey.
minyak habuk, insya-Allah keluar. Okey, yang tak keluar macam mana kita nak buat? Atau orang kata kalau tak keluar buat apa nak buat? Okey, yang tak keluar kita akan ada proses matikan dia, polish coating balik supaya performance dia masih quality, masih maintain, masih elok, masih terjaga lah kan. Kalau hampa tak buat, dia seumpama mata hampa kena cataract, makin lama makin banyak. Last kali kabok, sharpness, color akan hilang. Last kali dia ganggu autofocus. Goodbye, cari benda lain. Okey, tapi boleh hantar lagi lah kat aku insya-Allah. Okey. So macam yang ni consider CCU ke ICU dia punya condition. Sayang dia. Skru dia 1, 2, 3 unit cantik, 2 unit tak apa cantik. Yang ni dengan yang tak apa cantik. Dan biasanya lens lama dia akan ada satu skru warna hitam original. Tak tahu siapa. Aku cukup minat kan. Kalau zaman lah semua warna putih. Pasal apa dia buat warna hitam, aku tak sure. Mungkin hampa check AI dia boleh bagi tahu ke apa, tak tahu lah kan. Kemudian kalau hampa ada soalan fotografi, nak servis, nak repair, nak bertanya dengan aku, insya-Allah boleh, tak ada isu pun. Alright. Nombor phone aku ada di bawah, di tepi, di atas. Jangan duk call biasa, jangan duk call dalam bentuk WhatsApp, aku takkan jawab. Message text, voice message atau video message hantar ke nombor aku, insya-Allah aku jawab. Tak wajib pun nak servis repair aku. Kalau hantar aku, alhamdulillah. Okey. Apa just nak tanya pun boleh. Okey. Aku di Aitan Penang, merata orang post kat aku, okey, dalam Malaysia, luar Malaysia macam ni, dekat Kuching, Sarawak. Kalau nak jumpa dia Aitan Penang lah. Selain daripada tu post lah kan. Even ada setengah orang dalam Penang malas nak jumpa aku, dia post pun boleh. Kan benda mudah buat apa kita nak bagi susah. Okey. Bye. Assalamualaikum.